Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Ini hari Ahad. Hari Ahad kita berpuasa selama 16 hari ke 17 hari dah sekarang. Kira pula. So pagi ni nak try kat lubuk ni. Sayangnya dah cuci. Aku tak tahu tempat ni dah cuci. Dah ada orang taram dululah. Aku dah masuk hari tu. Cumanya tak ada hasil kan. Sejak hujan 2-3 hari ni tempat ni air naik lah. Jadilah kita nak cuba. Bulan puasa ni orang kurang sikit tu, orang macam kan. InsyaAllah ada rezeki. Ada rezeki, kita start lah. Okay guys, jom mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, lucut. First strike dah lucut. Tak lekat sangat lah guys. Aduh, jaya. Dia ada kat tepi-tepi tu. Sial lah. Oi. Aduh, tak kena lah guys. Tak lekat. Aduh. Kali. Aku leka aku tengok tempat lain.
Yes. Okey. Akhirnya dia ambil juga lagi sekali. 2 ekor dah. Padu. Aduh. Alhamdulillah guys. Haruan kedua hari ni. Haruan kedua. Apapun, walaupun saiz tak seberapa, tapi itulah rezeki kita hari ni. Lagi tu situ tu. Duduk sini diam-diam. Duduk diam-diam. Soft rock daripada ni guys. Indonesia. Ni dia. Nice. Blade dia bunyi sedap. Jom kita cari lagi guys. Ui. Kau. Strike bertubi guys. Oh, depan mata dia tiba. Poum. Gila lah. Hari ni saat yang menggembirakan rezeki kita padu hari ni guys. Tapi itulah haruan dia saiz sama-sama semua kan. Semua sama je kan. Mana pengepit aku Berapa ekor lah sana? 3. Dah lama dah adik dia. Gasak lah. Ada. Aduh, uish. Dia bawah pokok tu banyak tu. Kena pujuk. Berjam pujuk. Kalau kena saiz tu, saiz gorgon tu.
Ui. Tak dekat lah. Nyaris dekat tu. Curut itu, curut. Strike lagi guys. Strike lagi. Sama-sama sekali kita tarik. Tu dia. Kangkung-kangkung semua guys. Ada. Semua saiz sama lah guys. Saiz dia sama. Ini kecil sikit. Ni kecil sikit. Aduh ya. Ni apa? Kangkung ke tadi? Tapi tak pintal dekat lidah guys. So ni haruan keempat kita hari ni. Pot cuci kan. Pintal-pintal. Dia dah keluar, dia dah keluar. Dia ada lagi guys itu. Dia ada lagi kat situ. Alamak, terlepas guys. Aku tengah tengok haruan aku apa. Aduh yai. Seekor lagi dah lari lah masuk dalam tu. Seekor berjaya menarikan diri. Aduh. Nakal-nakal semua ni. Duduk sini diam. Duduk sini diam. So soft rock ni tak mengecewakan hari ni. Ya, dia ada guys. Aduh. Tak kena lagi. Strike. Curut. Ada. Macam ni lah. Yang ni kita release lah kot. Bye bye. Kita bagi sini calm down dulu. Kita tenang. Okay, kita main sana. Jom. Mau kita. Ya. Bismillah.
Oh, gorgon dia kena lah. Saiz gorgon tu. Tu. Kena lah. Aduh. Pujuk akhirnya dapat juga. Tu lah. Wah, besar oh. Berapa kilo tu? Ah, toman. Alamak. Woi, kalau ruan saiz tu, oi yo. Toman rupanya. Yang duk mencakup tu dia Patutlah. Tak apa, lesen toman. Tak apa, lesen. Aduh. Okey, jom lagi. Tak panas terik dia ni. Dalam puasa kan, lagi kau hanyut kan. Gerak dulu. Balik lah. Ikan dekat ni motor. Takut kering lagi ikan tu. Okey. Member kita tak balik lagi. 11.30 dia balik kot. Jam sekarang pukul 9 suku. Aku memang tahan betul lah kan. So aku alhamdulillah hari ni 4 ekor. Tapi saiz tak boleh nak kata apa lah. Saiz macam tu lah, macam saiz orang bela kat kolam kan. Saiz sedang, tak sampai sekilo lah. So itulah spot dia. Baru cuci dalam pembinaan ni, tolak. Lepas tu dia bersihkan. Dulu samai ni penuh dengan pokok. Jadi dia dah bersih, dia kaut ke apa semua kan. So kita try lah. Mungkin ada orang lain try. Orang lain dah try, tapi rezeki masing-masing kan. Aku dapat saiz hari ni, saiz macam tu je. So jangan lupa like, share, subscribe guys. Semoga korang terhibur dengan video kali ni. Kita jumpa lagi di lain episod. Selamat berpuasa guys. Dan juga selamat Hari Raya. Kalau aku tak ada upload lagi video, inilah ucapan aku, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okay guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.